Hello guys, welcome back. So dalam video ni saya ingin tunjukkan bagaimana anda ingin tambah user baru. So user baru bolehlah menjadi konsultan anda ke, team sale anda ke, admin anda ke, customer service anda ke. Jadi siapa-siapa anda ingin tambah untuk mereka ada login mereka sendiri, itu adalah user baru. Dan saya sarankan anda jangan jadi orang yang share login untuk masuk, kerana apabila anda menjadikan mereka satu login untuk share, apa yang berlaku adalah anda susah untuk track siapa yang buat apa. So sepatutnya satu orang mempunyai satu login mereka yang tersendiri. Okey, so bagaimana untuk tambah? Dan anda pergi kepada setting di bawah sekali. Di bawah tab yang ketiga adalah My Staff. So di dalam My Staff ni anda tekan. Okey, so dalam akaun ni hanya ada seorang sahaja yang ada di dalam akaun ni. Jika anda menggunakan solopreneur plan, anda tidak boleh tambah user baru sebab solopreneur hanyalah satu user sahaja. Okey, so jika anda pada pro plan, growth plan ataupun scale plan, anda boleh tambah user baru. Dan cara untuk anda tambah adalah tekan saja butang add user, dan anda perlu masukkan nama first name dia, last name, email dan phone number. So apabila anda dah masukkan email dan phone number, apa yang berlaku bila anda lengkapkan langkah ini, mereka akan mendapat akses ataupun email invitation untuk mereka masuk, dan mereka sendiri akan letakkan password mereka sendiri untuk masuk. Okey, so selepas anda dah masukkan semua maklumat ini, okey, anda boleh minta mereka untuk buat signature mereka sendiri supaya dalam email boleh ada signature. Okey, jadi anda pergi kepada tab seterusnya yang penting, iaitu roles and permission. Alright, so kita cover untuk roles and permission. Ada dua sahaja role currently available, iaitu user dan juga admin. So admin maksudnya dia ada sedikit level lah, dan jika anda ingin lihat apa perbezaan user dengan admin yang lebih teliti, anda boleh lihat pada helpdesk artikel untuk menerangkan dengan lebih lanjut. Okay, so let's say saya ingin add dia sebagai user. Okay, dia bukan admin. So saya ada pilihan untuk restrict data visibility only to assign data. So apa maksud dia kalau saya tick? Apabila saya tick this features, okay, this particular user ni dia tidak akan boleh lihat database lain melainkan dia di-assign database tersebut. Okay, so dia akan tak nampak. Anda bagi dia hanya nampak lead ataupun database ataupun opportunity yang datang hanya kepada dia sahaja, dan dia hanya boleh lihat dia sahaja, dan dia juga hanya boleh buat task hanya kepada leads yang di-assign kepada dia, ataupun buat kalender kepada leads yang hanya boleh di-assign kepada dia. Okay, so itu sahaja yang dia boleh buat. Ini adalah untuk control visibility. Okay, so let's say anda tekan restrict data. Okay, dan kalau dia admin, dia masih lagi boleh lihat. Okay, only assign data ni tidak akan efek kepada admin. Okay, so di bawah ni adalah semua feature-features yang ada. Jika anda lihat, anda boleh go through satu-satu, dan apa yang berlaku apabila anda go through satu-satu, anda pastikan yang semua features ni, mana yang anda tidak mahu bagi kepada dia, anda boleh untick. Okay, tutup. Dan anda boleh, okay, ni anda tak nak, let's say. Dan daripada automation, hanya boleh view sahaja campaign, tapi tak boleh manage the workflow, tak boleh manage trigger. Okay, anda boleh tekan. So anda boleh block yang ni. Okay, anda boleh buat tutup mana sahaja yang anda rasa anda perlukan untuk dia handle, anda boleh buat. Okay, dan let's say anda dah, dan anda nak masukkan staff yang kedua. So apa yang berlaku, let's say anda dah buat semua ni. Okay, anda dah masukkan staff kedua. Anda sebenarnya boleh copy sahaja permission, semua setting anda tadi, dan anda boleh pilih staff yang seterusnya. Okay, untuk bagi sama. So maksudnya tak perlu buat balik satu-satu lah. Alright, so dan apabila anda tekan save semua, dan this particular user akan dapat akses ataupun dapat email invitation untuk masuk. Jadi itu saja untuk cara kita tambah staff baru ataupun team user baru. Dan kalau let's say anda nak buang, anda boleh saja delete dia di sini. Okay, so itu saja. Jumpa anda di video akan datang. Bye.